Kerajaan kingdom sekarang ni semuanya termansuh dengan Sufianiyah tu. Sufianiyah ni ibarat memansuhkan semua sistem kerajaan dunia sampai tak ada habis dah. Manusia akan kembali kepada sistem kabilah-kabilah macam zaman batu. Zaman batu di zaman moden lah. Senjata masih moden waktu tu. Berperangan mereka untuk merebutkan siapa dia yang dapat mentadbir benua tanah Arab. Siapa dia? Kabilah mana? Bani Quraisy ke? Bani Qurdish ke? Bani mana? Bani Qibti ke? Sampai mereka tu jumpa salah satu daripada Bani ataupun daripada kabilah yang dapat memerintah benua tanah Arab. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang dapat memerintah kerana peperangan tu tidak berkesudahan. Tak berkesudahan. Pada waktu itulah bergeraknya pembantu-pembantu Imam Al-Mahdi. Pembantu Imam Al-Mahdi itu adalah 3 dalam bentuk pasukan dan satunya dalam bentuk individu. 3 yang disebutkan 3 itu, yang pertama sekali setelah daripada perperangan kabilah benua tanah Arab. Kerana apa? Mereka pembantu-pembantu Al-Mahdi ini akan meletakkan suatu had. Apabila peperangan sudah sampai ke benua tanah Arab dan juga Makkah dan Madinah telah masuk peperangan di dalamnya,